Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel saya iaitu Cublas 093. So pada hari ni kita nak main game Lebuh Raya. Yes, nah dekat raya ni guys, saya tak tahu siapa ni. Saya pun dah lama sangat tak post video asyik main game horror. Kita main Roblox pula kan, dah lama sangat kan. So nak dekat raya ni kita kena balik kampung ni. Kereta tak ada ni, sewa kereta lah. Okay, okay, kita kali ni kita main bersama dengan siapa ni? Tak. Okay, ada apa ni? Dia baju raya. Okay lah guys, Lebuh Raya ni dah update memang senis tadi. Boleh. You must okay. Kita boleh bersatu. Wih, ada potong saga. Dah nak tumpang. Sekejap, saya nak tengok dulu kita daripada ada potong jauh wajah. Razia semua tak boleh. Dewira, potong Inspira, Rezora, Ayla, Ativa, Arus, Toyota Vios, Honda City, potong 90. Tak boleh. Alisa. Alisa tak boleh lah. Kita siapa ni? Hari ni kita convoy Sekejap, kita cakap dia. Kita convoy tak sekejap, tak faham cakap dia ni. Kita cakap kita convoy nak tak? Mau cakap kita tunggu dia cek. Level kat sini dia boleh level 10. Cuba kita dulu. Jadi wajah, so kita nak buat Aziah guys. Okay, tengok dia bakal warna merah, kita bakal warna merah. Boleh kita combine nak. Hello? Convoy tu apa? Convoy tak tahu. Macam convoy. Okay, so jom ikut je belakang convoy. Convoy tu kan maksudnya convoy tu kita kena apa ni? Apa ni nak explain ni? Kita kena bawa kereta apa ni dia cakap? Tak apalah, saya bergabung saya. Tunggu. Nak ajar sekali. Okay, jom. Ini bawa convoy. Kasih radio sikit, ni Azia bro. Hujan lah. Kita kena ni. Okay. Ada polis. Ada polis. Dia buat slow. Okay guys, so sekarang ni kita nak balik kampung. Jalan apa ni? Tak kejar pula polis ni. Tengah kejar. Asal ni? Jalan apa ni guys? Ada jalan lah. Okay lah, dia gerak-gerak. Jangan, kita kena tunggu yang siapa nama tu. Kita kena tunggu dia. Okay, kita tunggu dia. Siapa nama dia? Botak gini kot. Tunggu juga. Dah tunggu. Tak apa. Okay, so kita kena pakai lah FRID. Yes. Balik kampung di laut. Jadi kita balik kampung guys. Okay, alright. Banyak aja. Kita nak balik kampung ni. Dah tak sabar nak jumpa mak ayah ni. Dah lama sangat jumpa ni. Ni lah dia tadi. Jom, lumba.
Woo! Kita nak cepat-cepat kan nak balik ke betul. Ada bomba. Adik kita bakal. Kita bakal gitu ya. Okay guys, so kita sekarang ni nak balik kampung. Yang belakang ni nampak sangat pun gitu. Ayo sikit azan ni. Tak lagi azan. Jalanan kau ada lupa lah lagu dia. Balik kampung. Balik kampung. Siapa entah langgar. Terkejut aku. Baru ingat nyanyi. Nak balik kampung. Dia polis lah. Bagus lah kan. Ni asal ni? Accident. Ada. Ya Allah. Tolong. Accident. Accident ni macam accident dia. So kita kena bawa lah slow-slow. Kita jangan bawa laju-laju. Entah wah, laju-laju. Apa ni? Alamak, kena saman. Okey, kita bawa sesuatu. Okey. Aduh, ingat raya-raya ni jimat. Tiba-tiba kena saman. Entahlah kenapa guys. So sekarang ni dekat nilai Raja Sepang. Okey, sekarang kita nak nilai Raja Sepang. Sekarang kita nak on the way ke kampung. Okey. Jauh lagi ni guys kampung dia. Okey. Jauh. Masih laju lah ni. Oh, dah buat ais merah. Asal ni? Dengan tu polis pula. Pandai polis kat lebuh raya ni. Bagus. Okey, sekarang ni kita nak apa ni? Okey, kita berehat. Berehat jap sampai tengah penat. Jangan salah jalan tu. Lagi polis semua. Okey, kita bagi signal kan. Kita kena bagi signal supaya orang tahu. Hujan ni, kita elok kita kena buat slow-slow guys. Dah hujan. Ni bawa polis. Okay, sekarang ni pukul apa ni? Tapi kita kena berbuka guys. Allah, kita tak berbuka apa-apa lagi. Beza. Tak beza ni. Kita kena berbuka dah dekat maghrib ni. Kita rehat jap. Tak berbuka dah ni. Mau dah. Bos. Apa ni? Makanan apa ni? Makanan kucing anjing. Makanan anjing. Dok. Jom kita gerak. Ada apa-apa kat sini. Hujan. Okay guys, so sekarang ni kita akan sambung perjalanan kita. Sekejap lagi sikit. Cepat takut jam guys. Accident. Sebaik kita pakai Aizia guys. Ni kereta sewa ni Gurau lah. Ni kereta baru beli beberapa bulan lepas ni guys. Sebentar lagi. Sudah level 3. Okey, kita dapat Pro 2 Myvi. Apa benda ni, kita nak balik kampung. Balik kampung. Mana yang kereta merah tadi tu? Tak nampak pun tu. Okey. Kita rehat kat sini dulu lah. Okey, ada air. Mana yang kereta merah tadi tu? Tak nampak pun. Nak balik kampung sesama tu.
Ingat dulu. Sebaik. Yang dekat E. Okay. Sekarang ni kita kena cari yang kereta merah tu. Senang dulu. Handbrake. Okay lah. Mana dia? Dari sini lah. Let's go. Mana kereta merah tu? Sudah tak ada. Tak apa, kita balik kampung dulu tu. MyV ni. Okey, jalan situnya. Balik kampung. Balik kampung. Hati dah. Apa ni? Kita sekarang mana? Audition. Let's go. Kita ke Seremban guys. Cakap audition. Seremban audition. Kasih payung lah laju. Kapal. Uish. Sisi kita menunjuk. Balik kampung. Apa ni? Jersey. Okey. Kampung kita adalah kat Jersey guys. Okey, dah 5 tahun dah aku tak balik kampung sebenarnya ni. Okey, dah sampai dah kampung akhirnya. Okey, kita dah sampai dah kampung Jersey dan Merbau. Okey. Ni dah sesudah ni. Bulan. Seraya guys. Okey guys. Aduh, dah lama dah tak balik kampung ni guys. Rindu suasana. Bila tiba hari raya, sebuah ihsan huru hara. Kita dah balik kampung akhirnya. Lagi sangat lagi. Break tak makan. Selamat hari raya. Okey. Pakai FID guys. Okey, kita dah sampai dah. Prazatul apa ni nama? Okey. Asal. Dah sampai dah. Ada Petronas. Guys. Ada Petronas. Wow. Dia dah update ada Petronas kat sini guys. Guys, ada Petronas. Dah sangat main dia kan. Okay, kita akhirnya dah sampai kampung guys. Suasana dah balik kampung ni guys. Pagi baru balik. Pagi baru sampai. Ada apa ni? Hello. Ni pun guys. Patutlah. Awak laju ni sampai. Okay, geng kereta merah guys. Okay. Akhirnya kita dah sampai juga kampung. Lambat lah. Sorry guys. Sorry. Uish. Ni geng Pro Tengah Pro 2 guys. Geng kereta water Malaysia guys. Akhirnya kita dah sampai juga kampung. Tapi kita singgah masjid dulu lah. Nanti kita balik kampung. Kita jumpalah mak ayah kita. Dah lama tak balik kampung ni guys. Aduh, sibuk kerja guys. Satu lagi guys, bila ingatlah keluarga guys, nak join konvoi boleh nanti kalau kita balik raya boleh InsyaAllah nak join konvoi. Geng merah guys. Itu saja video kita pada hari ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf Zahir dah batik kepada semua orang ya guys yang subscribe, yang fans Qblogs ya guys. Okay, dan jangan lupalah maafkan. Qblogs nak minta maaf lah kalau Qblogs tu cakap silap ke apa ke cara ke kan. Dan itu saja kot. Assalamualaikum, bye, ciao. Apa ni?